Ditipu seorang pegawai kiriman terhadap hingga anggota polis tahan Islam Melayu. Dalam kehidupan masyarakat, iaitu rasuah. Siapa boleh terangkan maksud rasuah? Saya, cikgu. Cikgu, rasuah tu bila kita bagi sesuatu, contohnya duit, supaya kita dapat kelebihan tertentu. Betul tak? Tepat, Aina. Dalam Islam, rasuah ni adalah haram. Ia bukan juga salah di sisi undang-undang, tapi juga berdosa besar. Tapi kan cikgu, kenapa orang masih buat? Dan kadang-kadang orang besar buat. Sebab tamak, Ika. Bila hati tak cukup dengan apa yang halal, manusia ni disanggup ambil apa yang haram. Cikgu, kalau kita tak beri rasuah, kadang-kadang urusan kita tak jalan. Macam mana tu? Jangan risau, Sarah. Allah akan buka jalan bagi untuk orang yang sabar dan jujur. Jalan mudah tak semestinya betul. Jalan susah pula tak semestinya salah. Faham tak semua? Faham, cikgu. Weh, meh. Projek minggu ni siapa tu? Itulah kau tak tahu. Aku dah ready semua benda lah. Ready siap lah. Kita tinggal nak cari orang. Tak apa. Aku ada kenal seorang kabel besar ni. Hari ni juga kita jumpa dia. Ush. Boleh. Okay. Siap. Okay, duduk silakan. Kau kira sah? Ada apa kau dah datang ke sini ni? Kami dah datang ni nak bincang pasal projek yang saya dah kiki dengan cik tadi tu. Projek. Oh, yang projek hari tu. Okay, saya bagi cerita sedikit lah. Sebenarnya projek tu dah banyak dah sekolah yang kontak saya. Tapi sebab kamu dua kan nak percepatkan projek tu, betul tak? Betul. Jadi saya rasa kalau nak percepatkan projek tu kena bagi something lah, hadiah lah sebagai upah saya. Yang tu jangan risau Cik Razak. Saya dah standby kan khas untuk Cik Razak. Oh, kalau macam tu mudahlah kita pergi urusan hari ni. Cik Razak boleh tolong cuba tengok dulu saya punya. Oh, kalau dah ada barang saya tak perlu tengok dah. Okey, tak apa. Ini penghargaan hadiah daripada kami, okey? Okey, Terima kasih Cik Razak. Terima kasih. Weh, macam mana ni? Macam apa? Projek kita lah. Duit dah hilang. Projek tak jalan. Mana tahu kau nak bagi benda tu dekat ni, kabel besar ni. Tapi kabel tu ikut kau. Aku pula salah. Lepas tu macam mana tu? Tak apa lah. Kita pergi masuk kelas, kita cakap baik-baik dengan orang. Itulah, benda pun dah gantoi. Macam mana? settle hari ni. Senang dah dapat projek. Sebabkan aku dah dapat barangnya, jadi bolehlah aku guna-guna untuk benda lain. Tapi biarlah projek tu. Tak apa, aku akan guna duit tu tujuan aku sendiri. Padan muka diorang. Duit projek tak cukup. Barang tak sampai. Mana hilangnya semua bajet tu? Aku dengar-dengar ada unsur rasuah dalam penulisan tu. Oh, ya ke? Allah. Sedihnya. Semua usaha kita sia-sia sebab apa kita ni. Inilah akibat
lain. Tetap tak jadi. Betul-betul. Cikgu, kita punya projek gagal sebab ada unsur rasuah dekat dalam tu. Ya ke? Tak apa, nanti cikgu bincangkan hal ni dalam kelas. Jom kita ke kelas. Jom. Sekarang lah, kedek lah. Sebelum start kelas, cikgu nak bagi tahu yang cikgu dapat aduan dalam kelas ni ada unsur rasuah. Betul ke? Cikgu, kami sedar kami salah. Kami janji kami tak ulangi lagi, cikgu. Kami betul-betul minta maaf, cikgu. Kami menyesal, cikgu. Kamu semua, ini adalah pelajar yang mahal. Rasuah ni bukan hanya sekadar memberi duit. Ia adalah pengkhianatan amanah. Nabi SAW bersabda, pemberi dan penerima rasuah ni kedua-duanya dalam neraka. Kita kena ubah masyarakat dari sekarang, cikgu. Mula dengan diri sendiri, jangan beri dan jangan terima. Itulah yang cikgu harapkan. Kesedaran itu permulaan taubat. Cikgu harap semua dapat ambil pengajaran daripada kisah ini. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Rasuah membawa kemusnahan. Rasuah akan mencemarkan kehidupan anda. Jangan sesekali anda memberi atau menerima rasuah. Rasuah adalah satu kesalahan jenayah. Anda boleh dihukum penjara selama 20 tahun maksimal dan didenda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau 10,000 minima atau mana yang lebih tinggi. Laporkan kesalahan rasuah sekarang. Laporkan kesalahan rasuah anda di 8 saluran aduan berikut. Hidup bahagia tanpa rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina. Hasil rasuah adalah haram. Oleh itu, jauhi rasuah. Bye.